Assalamualaikum dan Waalaikumsalam Pada sesiapa yang menerima salam, saya jawab dulu. Waalaikumsalam So, ni DB by Hager, semua barang Hager. So, ni ke main DB lah. Main DB dia. Dia punya ni single face. So, kita ada bagi-bagikan lah. So, dalam ni kita ada untuk litar cahaya, litar kuasa, litar aircon, litar singkan, litar dan litar ni ada satu untuk EV charger untuk 7 kW. Kita pakai 6mm kabel. So kita mulakan dengan sini. Dah main switch dia 63A. So ini EV charger, main switch untuk EV charger. Okay, ini C40. So ni RCCB 40M 0.03 mA. Okay, so ni type A lah. Type A punya RCCB. Kalau dia very sensitive, kita akan guna type B lah. So apa yang kita bezakan, so ni memang ada mahal sikit type A ni daripada yang kita gunakan type AC. So kita tengok ni type AC. So ni 40A 0.1 type AC punya RCCB atau ELCB. So ini untuk litar aircon. Ni ada 5 aircon dalam rumah ni. So yang ni 40A 0.1M 100mA. Yang ni untuk litar cahaya. Okay, litar cahaya kita dah ni 25M 0.01M 10mA. 25M 10mA. Ni untuk RCCB untuk water heater. Okay, kita ada lagi satu litar ini 63 0.03M. So ni untuk litar kuasa lah. So kita memang bagikan. So EV charger ni amat penting sekali. Kebiasaannya orang tak peka dengan type dia. Okay, type A dan type AC. So untuk EV charger, dia punya RCCB adalah type A lah. So ni kita dah bagikan. So ni litar kuasa, litar aircon, ni litar cahaya. So ni ada dua bas-bar ni untuk litar kuasa lah. So ni bila kita dah siap fitting. So ada yang buat dekat EV charger ni, dia punya kotak dekat luar. So kita sekalikan dia kat dalam ni. So ni 72W DB box lah. Memang nampak penuh sebab satu part, satu bahagian macam ruang tamu, kita tarik satu apa orang cakap, satu point lah. Kalau dia ada 3-4 bahagian plug, kita akan tarik 4 punya point lah. 1 point 2 plug, macam tu. So siapa-siapa yang nak memulakan perkhidmatan saya untuk buat EV charger, boleh Roger 0107788644. So dia punya tu wire tu kat luar 6mm 7 kW ni, maksimum 7 kW. So kalau nak pakai 11 ataupun 22 kW, kena pakai 10mm kabel lah. 10mm kabel. Itu 3 phase lah. Itu single phase. Dia punya maksimum dia 7 kW saja. Alright. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kepada sesiapa yang memberi salam.